Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Nur Bashirah Musa atas persoalan ini. Kerana dengan persoalan ini kita sama-sama berkongsi berkaitan dengan sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peperangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berlaku pada bulan Rejab adalah perang Tabuk. Ianya berlaku pada bulan Rejab tahun ke-9 Hijrah. Perang Tabuk adalah perang yang terbesar ketenteraannya yang dipimpin oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkekuatan 30,000 anggota perang. Selain itu juga, perang Tabuk adalah perang yang paling Nabi SAW bersemangat untuk menyertainya. Ini kerana ianya adalah peperangan pertemuan di antara kuasa Islam menentang kekuatan adik kuasa dunia di waktu itu, iaitu tentera Rom, yang membawa kekuatan anggota mereka lebih kurang 100,000 ketenteraan. Dan akhir sekali, peperangan itu tidak berlangsung. Oleh itu, maruah tentera Islam Madinah menjadi tinggi disebabkan tersebarnya bahawasanya adik kuasa dunia tidak berani untuk bertemu dan juga menentang kekuatan tentera Madinah. Jadi sekadar itu saja perkongsian kita pada kali ini. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Jangan lupa follow saya untuk perkongsian sirah yang lebih menarik. Wallahu a'lam.